Duit dengan Ki 100. Minta kata Ki nak 100. Sayang lu Ki. Sayang lu. Nampak. Ki dah ada, awak dah ada dah. Minta. Syafiq Anissa. Oh, dia nak beli makanan ikan ha. Oh. Wow, dah ada. Kakak. Suka sangat. Ni makan apa? Ha? Tu, okey. 100 yen. 100 yen. Mana? Ni bukan 100 yen tu. Alisha. Tengok orang bagi makan ikan ni, Mai. Lu tak? Adik, jom nanti makan tak? Tu tengok tu. Allah berebut ni. Allah berebut Tu sana. Ni kakak. Dia sedut macam tu je kakak. Nak kakak. Dia kena, dia mari selalu. Tengok dia sedut mana. Kanan. Dia bang, biar dia lari lah bang. Lain masuk. Oi, tak makan. Makan. Habis. Cok kalau kita ngai cok gini cok. Tak. Nak letak mata kain. Ni nak letak tekan je. Nak letak jari dia bahaya. Apa makan apa dalam ni? Udang. Anak udang. Oh, dia beli anak udang situ. Oi. Lepas dulu. Jangan. Okey, tengok abang. Ya tunggu. Udang. Orang lain pula. Ui. Ngecik air. Okey, outdoor aquarium. Ada ikan hiu. Hiu pelat-pelat sikit. Hiu apa ni? Tak tahu. Hiu bodoh ke? Tu. Dengan buntal. Buntal geng. Okey. Okey. Boleh pegang tapi tak boleh penyek lah ikan tu. Ini shell, siput. Jenis siput yang hari pertama kita di hari kedua di Osaka. Okey. Mantap geng. Ni masuk dekat aquarium. Ni red sea beam. Ni lah red sea beam macam ikan merah ni. Yang buat sashimi. Ni red sea beam. Grouper. Tu ikan tu. Tu. Tu ikan bayam. Ni macam merah sumang je kalau kita ni. Ni ikan-ikan Jepun ni. Ni tu nampak tu. Nampak tak geng? Ni ikan hiu. Tu ikan hiu. Hiu bodoh. Ni dia punya tu sistem dia. Jangan letak jari dalam ni. Dia kata nanti ikan tu makan ni. Confirm ikan. Ikan gigit nanti. Jangan nanti ikan gigit. Jangan. Okey, nanti ikan gigit. Nampak tak tu ikan ni? Tu, nampak tu? Tu ada mata dia. Ni ikan. Ada seekor. Tu. Nampak tak tu? Adik dia. 1, 2, 3, 4 ekor ada. Yo. Ni. Nampak tak tu ikan? Nampak tak fish? Nampak? Mama, cuba mama tengok ni ikan. Ikan dalam pasir. Nampak tak? Ikan kecil. Ikan. Apa ni kerapu biasa ke apa? Kapu. Ni snow crab. Harga 100 kilo. Ni apa? Tapak Sulaiman ni.
Oh, ni boleh sentuh. Nampak Sulaiman? Ha. Tu lah. Ha, lagi. Ni pegang bawah, pegang bawah. Papa Dani. Lihat ni. Jangan ni papa. Ada slide. Tengok ni. Mama. Tengok ni, Amsyah pegang. Sejuk lah. Amsyah macam mana? Cuba tengok. Tak pusing. Pusing. Oh, dia sengat ke tak kena. Ha. Cantik. Nak juga. Ha, ambil lah. Pegang apa pakai jawab. Bawah. Dia tu lipat sikit tangan dia. Lipat sikit Tolong. tangan. Tangan Afia dah basah dah. Seselu. Jangan masuk. Pandai Afia. Pandainya, beraninya. Sama sangat. Cuba ambil yang tu. Yang ni. Tu yang lembek-lembek tau. Ni lembek-lembek ni. Satu lembut. Ambil Afia lembek-lembek. cuba Afia pegang dulu. Ambil. Ambil lah. Yang mana ni? Tu boleh. Tu. Ni apa ni? Sama. Ambil. Ambil lah. Pegang. Ui. Cuba pegang. Dia siput. Apa tu? Papa. Papa berani. Janganlah cubit. Ambil. Papa ambil dari tepi ni. Ni Afia. Bising. Afia ambil ni. Afia ambil ni. Cuba Afia ambil ni. Ambil tu. Pegang kanan ni. Ni dia ada. Tak nak takut. Tak ada apa. Tak nak. Tak Cepatlah, tak ada apa. Betul-betul tak ada air. Tak ada apa pun. Tak apa. Cepat. Abang ambil. Aku nak angkat yang bintang je. Pegang bawah, pegang. Kena lembut je. Dia jangan cubit dia. Pegang lembut je. Takutnya mati. Alicia angkat ni. Ambil dari bawah. Alicia angkat ni dulu. Tak payahlah Alicia awak. Cepat. Cepat ambil dia. Mama. Ambil. Pegang bawah. Okey. Mana ada kaki. Okey, lembut ke? Mama tengok ni Mama. Tengok Amsyah tu pegang. Lembut. Mama, mai sini. Macam mana Amsyah rasa? Okey. Geli. Tak lembut. Lembut sangat. Kita naik dekat atas pula. Oi, ni helang-helang yang tu besar kat atas. Ni tempat. Oh, ni eksperimen pelajar mah. Dia mari display sini. Ni tak boleh nak kata lah ni. Bahasa-bahasa gini ni. Bahasa Jepun. Yang kita sendiri pun tak tahu. Ni. Ikan macam ikan kopi ni. Dalam ni siap ada tempat kanak-kanak lagi. Ui. Tempat kanak-kanak. Pampers. Cantik. Oh ni Wakasabe. Ni yang kita pergi ni. Yang abang tu pergi ni adalah Wakasabe. Above. Pandangan daripada atas. From above. Ni Wakasabe. Macam ni abang. Ni tuna. Memang spesies bluefin. Dekat tu memang banyak lah kat Jepun. Ni burung-burung yang spesies burung yang ada di Wakasabe, Japan. Dia ikan besarnya. Ni. Ikan apa ni? Wah, ni tok kita tahu ni. Tu papa dah nampak dah ikan ni. Oh. Ni. Ikan ni. Dia wow. Okey, ni apa ni? Ni boleh tengok. Ui, besarnya ikan ni, masya-Allah. Ui, gemuk ni. Ni ada anak ke apa? Ni ada anak ni bertelur ni. Ada anak ni. Macam ikan kelah je ni. Ni ikan apa ni? Ni pelik-pelik kita panggil tak okey. Ikan apa ni? Pelik-pelik ni ikan ni. Ni. Pelik ikan ni. Manjang. Pelik ikan ni sisik lah, nampak tu sisik lah. Sakit tau. Dia sakit ni. Tua dah. Mata dia pun dah tu dah. Tu sisik je. Dia tak bagi tengok sisik ni. Dia tak nak bagi tengok. Tak ada sisik lah.
Ni rasa tu tempat pusat penyelidikan dia ramuknya ni. Ikan yang masuk yang destroy ekosistem tasik. Aquarium ni. Oh ni. Ni. Oh. Maksudnya ikan-ikan yang bahaya dekat Wakasabe. Ikan diki. Ni lah ikan diki ikan yang bahaya. Duri dia memang bahaya. Kalau dekat Malaysia pun ikan ni memang duri dia bahaya. Dangerous. Creature of Wakasabe. Okay, kat sini ikan apa ni? Ni. Ni jenis-jenis kakapu kat ni. Ni kakapu kat grupa. Kita panggil kakapu je semua kali. Ni ketam-ketam ni. Oi, pelat-pelat ikan tau. Ni ikan tanduk ni. Ikan tanduk geng. Oi. Sini kosong, sini kosong. Okey. Lagi. Sini penyu belimbing. Penyu belimbing pun sini ada Ni. Ada sini ada. Dekat kita dah pupuh lama dah. Dekat dia pun rasa dah pupuh dah ni. Dekat dia pun dah pupuh dah. Penyu belimbing antara penyu yang terbesar dekat dalam laut. Kalau yang penyu agar-agar tu ni kan. Ni bahaya ni. Ni. Jenis-jenis ikan ni Ikan depu Ikan singa. Ni singa. Ni ikan depu Ni ikan batu. Ni rockfish. Ni ikan rockfish color ni lain. Jenis-jenis ikan yang tu ni. Ni Wakasabe. Macam mana dia nak tangkap ikan ni? Feed snack. Dia pakai jaring kekal. Macam mana? Ni ada 3-4 cara ni. Lepas tu macam ni. Macam ni. Lepas tu macam ni complicated sikit Complicated 1, 2, 3. Okay, ni apa? Ketam. Ketam apa ni? Ketam dengan rambutan laut. Okay dah. Okay dah. Tak ada dah. Jom. Okay. Okay. Ni. Ni tak. Dah jom. Kita pergi dekat lain pula. Dah. Mama aku jom.